Bila seorang penyanyi itu sakit, utamanya sakit vokal, ia sangat berbahaya untuk vokal penyanyi tersebut. Saya sebenarnya tak setuju apabila dia meneruskannya sebab saya dengar suara dia dah sangat dan dia menghadapi kesukaran untuk menyanyi. Saya punya concern hanyalah suara. Saya tak nak dia rosakkan suara dia sebab itulah satu-satunya vocal folds tiada ganti kalau rosak. Kalau tak boleh nyanyi, jangan nyanyi dan sepatutnya jangan menyanyi. Especially dia budak-budak. Sebab it's not healthy. Kita nak tunjuk kepada audience bahawa ini bukanlah sesuatu yang bagus untuk seorang penyanyi. Okay, let's talk about statement Tok Nas untuk persembahan Ahmad di Talk to My Manager. Hari ini kita cerita pasal kesihatan vokal. AKA sebenarnya nak cerita pasal etika persembahan profesional. Dalam konteks vocal performance practice kan. Bila penyanyi tu, kalau dia memang dalam keadaan vocal fatigue ataupun vokal tu dah penat atau laryngeal inflammation, kalau meneruskan juga, dia boleh jadi vocal folds trauma. Maksudnya kesan luka pada peti suara. Tapi dalam keadaan tersebut, saya faham mungkin time rehearsal okey, tapi time performance pula jadi. Itu memang tak boleh buat apalah. Tapi kalau dah terasa pada persembahan tersebut, saya amat bersetuju dengan Tok Nas untuk lebih baik memberhentikan. Tapi at the same time, program tengah live macam mana Mungkin that time kita pun tak boleh nak fikir, Ahmad pun budak yang macam mana aku nak buat ni. Tapi tak apa, ini satu pembelajaran juga kepada Ahmad dan orang-orang lain. I teringat masa I degree, kawan I sakit pada final exam nyanyian. You know what happened? Dia terpaksa ulang SEM. Sebab perkara yang sama, terpaksa memberhentikan persembahan dia atas arahan pensyarah. Mana satu Yuna sakit dan tak boleh menyanyi langsung disebabkan meneruskan nyanyian di kala vocal fatigue, atau willing to kalah dalam pertandingan tapi vocal you masih boleh digunakan dalam jangka masa panjang. Show pak. Mana satu? Masa Ahmad nyanyi serak tu, actually tu dipanggil sebagai dysphonia. Itu kemungkinan berlakunya edema pada vocal folds. Kalau berlaku ni dekat you, actually you memang perlukan vocal rest ataupun rawatan klinikal. So macam mana nak rehatkan suara ni? Jangan cakap, jangan nyanyi, jangan berbisik pun. Dan kekalkan kelembapan dekat vocal you. Minum air, bukan banyak sangat pun, just minum sikit untuk lembapkan. Dan jaga badan, make sure cukup tidur. Dan kawal acid reflux. Elak makan lewat malam. Last time kan, I ada jumpa Dr. Zul. Dia ni pakar ENT. So, I bawa my student untuk check. Jadi, kalau you tengok acid reflux ni, dia macam ada buih-buih dekat bahagian vocal folds tu. Dan menyebabkan selesa keadaan tu. Banyakkan minum air putih, okey. Bila dah rasa vocal dah okey, mulakan dengan warming up vocal yang ringan. Humming ke, lip trill ke. Jangan ambil lagu berat dan tinggi. Ambil je lagu-lagu yang moderate. Form dia tak besar. Relax je. I rasakan kalau lah Tok Nas dapat mic untuk cakap sebelum persembahan Ahmad tu, I dah rasa dia akan suruh stopkan persembahan. Jangan start. Sebab menurut vocal pedagogi, tindakan Tok Nas sebenarnya nak memfokuskan tentang vocal awareness dan professional responsibility. At the same time, Tok Nas nak bagi tahu dekat audience bahawasanya perlu ada prinsip vocal hygiene dan semua penyanyi Malaysia perlu ambil tahu di mana kesihatan vokal dianggap lebih utama dari persembahan live. Tapi I doakan adik Ahmad sihat semula seperti biasa, boleh perform macam biasa seperti biasa. Make sure cukup rest sebelum memulakan semula kerjaya sebagai seorang penyanyi. Dan semoga Ahmad dan keluarga dilindungi, insyaAllah. Take care!